tak adalah isu-isu contoh jalan berlubang tak di repair. Jadi projek berjalan. Tapi banyaknya kalau rakyat melihat tu projek-projek yang daripada kerajaan persekutuan. Majoriti pengundi dah angkat PAS untuk memerintah Kedah. Sekarang ni mereka sendiri menilai sendiri apa perkembangan, apa hasil daripada tangan-tangan yang undi yang mereka buat ni kan. Termasuklah slogan the greatest Kedah dan sebagainya. Penilaian mereka sekarang ni dalam keadaan tenang ni menilai macam disebut tadi adalah tentang bagaimana bantuan kerajaan pusat yang nampak tak menganaktirikan contohnya Negeri Kedah dan Perlis by itself kan, dari segi peruntukan dan sebagainya. Jadi kalau tengok jalan tar di Kedah ni kira boleh lah berturak elok, tak adalah isu-isu contoh jalan berlubang tak di repair. Jadi projek berjalan. Tapi banyaknya kalau rakyat melihat tu projek-projek yang daripada kerajaan persekutuan kan, berbanding dengan projek kerajaan negeri. Jadi ini saya rasa penilaian-penilaian yang dibuat oleh penduduk Melayu Kedah sendiri kan, tentang apa yang dulu yang mereka perjuangkan ataupun apa yang dulu dia orang undi, so dengan apa yang hasil yang dia orang ada dalam selama 3 tahun 4 tahun ni. Jadi saya rasa itu saya katakan gelombang senyap. Minda tok abah pandang